Welcome to 3 Minutes Temperature. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Yang Saintis Amira Alisha. Nama saya Yang Saintis Naimah. Nama saya Yang Saintis Muhammad Haris Hazim. Nama saya Yang Saintis Labani. Kami dari kumpulan 5 ingin membuat eksperimen yang bertajuk ketumpatan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk bereksperimen ialah dua cawan air, 2 biji telur, sudu dan gula. Selepas sudah ada bahan-bahan, bolehlah kita mulakan eksperimen. Yang pertama, sediakan 2 cawan penuh dengan air. Selepas itu, masukkan 10 sudu gula ke dalam cawan ini. Dan masukkan 2 biji telur ke dalam dua-dua cawan dan buat pemerhatian. Telur ini terapung kerana ketumpatan telur ini lebih tinggi daripada air dan ketumpatan air gula lebih tinggi daripada telur. Sekian, terima kasih. Thank you for watching.